Laju juga bapak kita. Bapak kita guys. Okey nak atas. Tolong. Lah. Weh, bak weh. Wah. Hey yo, what the? Korang semua dah tengok belum Spider-Man Brand New Day yang terbaru? Cukup. Panas. What? Alright guys, welcome back to my YouTube channel. Bagi salam dulu. Hai, assalamualaikum guys. So, welcome back to my YouTube channel, R/Slashes guys. Jadi di dalam video kali ini, macam korang tengok dekat thumbnail, macam korang tengok dekat title, kali ini kita akan kembali lagi bermain game Roblox Escape the Spider-Man Prison. Oh my god, Spider-Man buat penjara guys, macam mana ni? Cukup. Tak best lah guys lagu dia. Lagu yang macam ni lagi best. Alright guys, tanpa banyak basi lagi, tanpa banyak bercakap lagi, mari kita main game Spider-Man Prison Play. Ada easy saja guys. Hard tak ada, nampak sangat. Ui, siapa yang terbang jadi Spider-Man tadi tu? Play. Korang boleh tengok sendiri, saya pun Spider-Man guys. Korang boleh tengok sendiri, gaya Spider-Man guys. Ui, sama lah guys gaya. Ini bapak kita guys. Ini guys, ni bapak kita ni guys. Ni anak dia guys. Ui, gaya sama guys. Ui, ini kalau korang tahu, ini adalah suit terbaru Spider-Man Brand New Day, okey. Korang dah tengok belum cerita Spider-Man Brand New Day yang terbaru tu? Kalau dah tengok, cuba korang bagi rating kat komen bawah. Ada hagi-wagi? Dah kenapa ada hagi-wagi? Ini Spider-Man, dah kenapa ada hagi-wagi? Tak apalah. Ni siap ada joget-joget belakang ni. Kau dah kenapa? Ni apa ni? Wow! The real Spider-Man, Mat. Dah. Cukup. Okay guys, mari kita main guys. Tanpa banyak bercakap lagi guys, mari kita main lah guys. Banyak pula aku bebel. Okay. Itu lagu favorite Spider-Man. Itu lagu favorite Spider-Man saya guys. Saya tu memang suka Spider-Man tu daripada kecil lagi. Saya memang suka Spider-Man. Spider-Man pertama sekali yang saya tengok kan, Spider-Man 2. Itu gila. Apa ni? Wow, ada perempuan jatuh lah guys. Kita sebagai Spider-Man, kita kena tolong perempuan ni. Aku pun tak tahu kenapa dekat situ. Okay. Alah. Sorry. Okay. Kalau korang kan, cerita Spider-Man pertama korang yang paling korang suka kan, cuba korang komen kat bawah. Cerita apa? Cerita Spider-Man 2 ke? Spider-Man 3 ke? The Amazing Spider-Man ke? Apa pula ni? Spider-Man guys, Spider-Man. Halo bapak. Alamak. Sudah. Spider-Man. Laju juga bapak kita. Kan. Bapak kita. Anak beranak gitu. Nak gimana? Alamak. Kita kan ada ni web shooter. Wah. Sorry guys. Saya tak tahu guys. Okay. Kena on dulu. Okay. Sabar jap. Okay. Kita kan ada web shooter. Cuba kita terbang. Koyak ke guys?
nak lawan dengan saya. Dia tak tahu siapa yang sebenarnya Spiderman yang terhebat kali. Okay, saya kena cakap kau. Okay, nice. Lari. Bapak kita ni jahat sumpah guys. Bapak kita jahat sumpah. Kita guna web shooter kita guys. Okay, dia tak dapat kejar lah guys. So easy guys, so easy. Okay. Okay, jalan terus. Ni saya tak nampak tau guys ni. Dah lah saya rabun, lepas tu saya tak nampak apa yang saya main ni. Saya betul-betul ini guys. Hidup saya kemek lah guys. Aduh, topeng saya koyak guys. Dah lah baru beli mahal. Okay, dah. Cukup. Tak payah pakai topeng dah. Serabut. Cantik lah. Lawa lah guys. Saya tak sia-sia saya pilih ninja punya animasi ni. Lepas tu dengan suit Spiderman. Lawa juga suit Spiderman ni. Okay, ni apa pula ni? Oh, dekat tandas. Hello. Kenapa aku macam pernah main lah game ni? Aku macam pernah main lah guys game ni. Kau buat apa ni? Dah kenapa kepala dia dekat jalan Japan? Kenapa kepala dia dekat dalam Japan? Dah cukup. Oh, skop. Ambil skop ni. Okay. Oh, macam tu guys. Kenapa aku macam pernah main dah? Aku pernah main. Yang aku main tu yang polis punya. Lah. Dah kenapa ada ikan paus? Ini game. Ini game Spiderman, bukan game ikan paus. Dah kenapa ada ikan paus pula ni? Ikan paus ni ada lava guys bawahnya. Ketam kan? Comel guys, ketam. Ni, comel. Kita tak boleh ke pakai web shooter lepas tu kita terus pergi sana? Nampak tak guys? Bijak tak otak saya ni guys? Tak payah nak lompat lambat. Kita guna apa ni? Tengkorak guys. Ni mesti busuk ni kita masuk dalam mulut dia. Lah macam tu je. Ada tahan tajam guys. Apa tu? Lah. Alamak. Okay. Kita kena web shooter kita. Bijak tak saya guys? Sabar. Sabar. Perempuan tu mati tu guys. Padan muka dia. Sabar, tak ada sabar. Okay. Cuk. Whip. Spiderman. Wait, no. Cepat. Whip. Okay. Nasib baik sempat. Sabar. Okay. Spiderman. Ni Spiderman Tom Holland guys. Tengok suit pun dah tahu. Korang boleh tengok sendiri suit saya. Suit Spiderman Tom Holland yang terbaru ya. Yang Spiderman brand new dia tu. Alamak. Sabar jap. Okay. Cukup. Dah. Cukup. Nasib baik. Kalau tak mati kita guys. Lawa guys. Cara panjangnya macam Spiderman. Okay. Ada Spiderman guys. Bapak kita guys. Papa. Kenapa Papa kejar kita guys? Alamak. Laju juga guys. Larinya tu boleh tahan laju juga lajunya. Aduh. Okay. Nasib baik guys. Okay. Dah buka. Wah. Weh. Spiderman ni masih kejar. Macam mana ni? Macam mana? Ni atas. Okay, ni atas. Tolong. Tolong. Tak, bapak jangan kalah saya bapak. Weh, ada ikan jerung guys. Alamak. Macam ni. Alamak. Fokus. Okay. Spiderman kejar guys. Masuk. Okay, nice. Lompat, nice. Alhamdulillah. Yes. Ni bapak kita ni jahat guys. Aku tak tahu lah apa masalah bapak kita ni guys.
Bapak tu kan selalu baik hati, penyayang kan guys. Ini bapak ni nak bunuh orang guys. Ada hati bapak nak bunuh anak kita. Nak bunuh anak kita. Oh, apa kata kita guna wet shooter ni terus naik atas. Boleh tak guys? Wih, oi, alamak. Okey, boleh. Nasib baik boleh guys. Aku ingat lagi aku main game ni apa? Game Escape Prison juga, tapi tu polis. Polis perut boroi tu yang polis perut boroi gila tu Aku pernah main. Tak tahu pula sama guys. Kalau aku tahu sama, tak adalah aku buat konten ni guys. Tapi tak apalah guys. Yang penting korang semua like dengan subscribe guys, dan jangan lupa share. Korang dah share belum guys? Okay. Spiderman lari laju. Wee. Oh, saya dah mahir guys. Wee. Ui, ada ikan jerung lah guys. Dah kenapa ada laba-laba di ikan jerung lah? Ke Spiderman aku rasakan guys, Spiderman nanti, Spiderman yang terbaru ke apa kan, mana kita tahu kan, collaboration dengan jerung. Mana kita tahu kan. Ada ke Spiderman collaboration dengan jerung? Spiderman collaboration dengan jerung. Alah, kalah guys. Oh, okay. Kebanyakan bercakap lah guys. Dah lah guys, diam je lah guys. Tak payah cakap-cakap banyak-banyak sangat lah. Fokus pada game guys. Korang pun layan je aku bebel ni. Aduh, ya apalah aku bebel ni guys. Aku dekat dalam konten banyak bebel. Dekat luar, dekat sekolah ke, dekat luar ke, time tu dah nak senyap. Aduh. Ui, ada jin grey guys. Jin grey. Ada jin grey guys. Weh, jin grey. Tolong. Weh, jin grey laju weh. Weh, ada jin grey weh. Itu aku tahu tu mesti jin grey weh. Jin grey tolong. Jin grey tolong. Jin grey dulu. Tunggu jin grey. MJ dah tak sayang aku. Yes, lepas. Alhamdulillah. Uish. Seram guys. Ini bukan karakter dekat dalam ni ke? Poppy Playtime ke? Macam pernah nampak je. Ni kat mana pula ni? Storage room. Masuk dalam ni ke? Oh, ambil tangga guys. Macam sebelum ni. Ni sama lah guys. Memang sama. Sebiji sama guys. Macam Escape Prison yang aku pernah main sebelum ni. Sumpah sama. Ui, comel lah guys, dia bawa tangga. Hari tu polis ni lah yang kejar kita yang sebelum ni aku main game tu. Mana ventilation? Oh, ni. Oh, inilah VMAX ni guys. Buka tangga. Okay. Oh, tangga kat sini. Alamak, oh, kena tepat. Okay, nice. Boleh. Takkan tak boleh guys. 52%. Jauh lagi perjalanan guys. Ni baru separuh. Aduh. Ni angin tolak guys. Alamak, jangan jatuh. Spiderman. Okay. Naik atas terus lah guna wet shooter. Alamak, tak boleh lah pula. Aduh. Kan boleh tu, easy. Ini tak boleh. Ini kita kena pusingkan pipe tak silap. Ni tak boleh kita guna wet shooter. Ni kalau guna wet shooter, habis. Naya Pak Karim. Aduh mak, jatuh lah pula. Aduh. Mana? Ni. Guna je lah wet shooter. Wah, tepat dekat sini. Okey. Yang ni kita tak boleh guna wet shooter. Ni susah. Astagfirullahalazim. Tapi boleh je guna wet shooter kan? Boleh je. Alamak. Kat mana dia punya ni? Dia punya ni dekat mana? Sini Aduh, apa jatuh kat sini ni? Mana? Sini. Aku tak tekan pun. Buang ajar. Terkejut aku. Kat mana sini Okay. So, dari situ.
Nice. Tak payah susah-susah guys. Guna web shooter je senang. Mood ni bagus guys. Mood ni aku suka. Okay. Hop. 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 Aduh. No. Lah. Weh, bak weh. Oh, bak. Ya Allah. Oh, bak. Ini misi Spider-Man untuk menyelamatkan MJ guys. MJ diculik oleh bapak kita. Ui, sila lah. Ni apa pula? Spider-Man. Ui, lawa guys Oh, kena lompat pergi sini rupanya. Wih. Okay, nice. Okay, jangan jatuh lagi dah. Jangan jatuh. Okay, ni. Misi untuk menyelamatkan MJ guys. MJ, where are you? Ini kita tak silap aku kena tembak bapak kita guys. Bising guys bunyi Bising guys bunyi. Alamak, aduh. Aduh, guru web shooter. Aduh, malah. Kejap. Kuat sangat lah guys. Aduh. Mati kau. Mampus tu Spider-Man. Ambil ni. Makan tu. Alah, sabar jap. Mati kau bapak. Engkau dah culik MJ bapak. Alamak. Cepatnya dia. Kau dah culik MJ. Oh no. Bapak kita kalah guys. Meletup bapak kita. Padan muka. Lain kali jangan culik my MJ. Okay, cepat turun. Cepat. Whee! No. Whoa! Oh, okay dah. Macam tu je guys. Apa lagi ni? Okay, panjat sini. Exit guys. Exit. Yes. Oh, belum lagi. Aduh, kena scam lagi guys. Berapa kali aku? Oh, lama. Oh, ini laser guys. Wih. Tepat ni. Alamak. Wih. Nampak lah guys. Spider-Man tak kalah mati kena laser guys. Impossible lah guys Spider-Man boleh mati kena laser. Aku lupa nak cakap kat korang, Spider-Man manakah yang lagi better guys? Korang suka Spider-Man manakah yang paling kuat bagi korang? Spider-Man Tobey Maguire ke? Spider-Man Tom Holland ke? Andrew Garfield ke? Cuba korang komen lah kat bawah. Ini aku ingat lagi. Kita kena ambil besi kat sana. Tak payah guys, ambil besi kat sana. Kita guna web shooter kita je. Wih! Nampak tak? Easy. Tak payah susah-susahkan hidup. Shoot the arms. Oh, ini kita tembak robot Spider-Man guys. Oh, lemak. Wih, Spider-Man-nya terbang lah guys. Macam mana tembak? Alamak, aduh. Spider-Man terbang guys. Oh, target tangan dia. Aduh. Oh, bapak kita tadi dah mati guys. Ini kita lawan robot Spider-Man guys. Oh, serang tangan dia. Aduh. Weh. Alamak. Kalah kita guys. Alamak. Kalah kita. Aduh. Weh, sekarat darah kita weh. Aduh. No. Aduh, mau ulang balik dari awal ke? Janganlah.
Alamak. Aduh, dah lah terbang weh. Aduh, macam mana ni? Aduh. Alamak, dah lah mati ulang daripada awal guys. Kalau mati darah dia sikit okey ke? Aduh. No. Tolonglah jangan kalah. Aduh, tak kena pula. Alamak. Aduh. Wih, Spider-Man Optimus Prime ke apa ni? Aduh. Alah. Okey, aku dah tahu trik dia guys. Aku dah tahu trik. Time dia tembak tu, time tu lah kita tembak juga guys. Ni time ni. Alamak, tapi nak tunggu dia. Aduh, darah aku sekarat. Darah Spider-Man ni tak sekarat lagi weh. Okay. Alamak, tak kena pula. Aduh. Okay. Alamak, tak kena. Aduh. Okay, nice. Aduh. Sekarang darah aku dengan Spider-Man ni sikit. Alamak. Sabar. Ni robot ke Optimus Prime ni? Okay. Alamak. Okay. Dia dah sekarat. Yes! Woo! Mantap. Nice. Gila lah guys. Akhirnya menang juga guys. Naik kapal SWAT guys. Let's go. Boom. Okay. Alright. Alhamdulillah. Naik tangga. Tak naik tangga lah guys. Kita guna web shooter je lah guys. Serabut betul lah. Benda ada. Diorang tunggu kita guys. Halo. Cepat. Meluncur. Naik helikopter guys. Helikopter. Pala chopper. Para chopper. Alright. Okay. Lah, kenapa masuk penjara balik? Allah. Berry. Ini yang kita dah pernah main guys. Berry. Anitron kita dah pernah main. Siren Cop kita dah pernah main. Papa Pizza kita dah pernah main. Yang ni Mr. Funny Dummy ni kita tak main lagi. Okay. Exit. Alright. Inilah exit dia sebenar. Okay. Sampai di sini dululah guys untuk video kita kali ni guys. Yeay. So, aku dah menang ni guys. Korang semua tak nak ke tekan button like dan tekan button subscribe tu? Aku dah penat-penat menangkan game ni tapi korang tak nak tekan button like dengan subscribe. Apa ni guys? So, korang semua jangan lupa tekan button like, tekan button subscribe dan jangan lupa turn notification guys sebab setiap hari aku akan upload video-video yang menarik untuk korang semua. Dan jangan lupa share guys video ni guys supaya kita lebih berkembang lagi di masa akan datang. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum.